Kalau datang dekat dataran BP tu nampak ramai orang tengah tulis dekat kertas putih. Yang ni dekat booth suka dessert lah. Bukan apa bila dia buat macam tu cepat sikit order. Jadi orang belakang pun tak tunggu lama, betul tak? Dekat sini juga ada roti awan. Soto Madura by Rina pun ada. Yang ni dekat dataran yang paling orang Batu Pahat sayang. Rasa Fusion Food Festival yang ni dekat dataran Astaka Shah Bandar. 4 hari ni je, 23 sampai 26 April 2026. Sampai Ahad ni je lah. Diorang bawa sekali Auni tapak kuda yang famous ni. Banyak sangat vendor-vendor yang menarik dan yang best. Sushika yang famous ni pun ada. Puten King ni pun ada. Lepas tu yang ni korang kena screenshot siap-siap. Ramai artis yang menarik. HyperX, drama band. Senang cerita setiap malam ada konsert. Lepas tu dah beli nak lepak santai piknik dekat atas padang ni pun dia dah sediakan dah tempat. Influencer pun ramai yang datang. Akil Zulkifli pun ada. Jarang kan ada event dekat Batu Pahat ni. Kali ni dia bawa brand-brand yang famous yang menarik semuanya. Saya datang tu saya pusing semua booth yang ada. So nak tahu apa ada, tengok video ni sampai habis. Yang penting sambil tengok tu jangan lupa mention kawan-kawan datang. Booth strawberry Tanggulu pun banyak. Ada 3 jenis brand yang berbeza. Ada dessert yang RM10, ada buko, ada Thai tea, ayam gunting yang dah jadi ayam parang pun ada. Muiz hot chicken pun ada tahu. Padahal restoran dah ada dah dekat Muar tu. Ni lagi menarik, Australian cheese tart. Brand Gabak. Lepas tu King Farm ni dia bawa air, dia buat ais krim lagi. Yang ni kena try. Dah tak payah nak pergi sampai ke Cameron. Ayam gepuk pun banyak jenis brand ada. Cempedak goreng pun ada. Ubi lambung pergilah mana-mana juga pun kan. Ada je rojak buah, chicken tender, mango float, ada baby crab, ada juga empayar jeruk Penang ni. Shawarma pun nak shawarma grill. Melayu punya, yang Pak Arab punya pun ada. DS ayam kunyit ada, DS laksa sarang burung pun ada. Pekat dia punya kuah. Mr. Churros pun ada. Ni churros satu je lah ada dekat sini. Makanan Korea Bangkok Crepes ni pun ada. Takoyaki yang famous ni pun ada tau. Macam-macam ada. Tahu bergedel sambal kicap ibu ni pun ada. Yang ni korang kena try lah sebab tester dah bagi dah. Ada cincau haknya, ada perfume Majestic, package travel pun ada. Yang paling penting share dekat kawan-kawan dan family. Boleh datang dekat dataran Astaka Shah Bandar Batu Pahat Johor. Ingat sampai Ahad ni je tau. You jangan lupa like dan share.